Hari ini hari terakhir daripada Minggu Imunisasi Antarabangsa Global Immunization Week 24 hingga 30 April. So saya just nak reinforce macam ni. Yang pertamanya, bila kita rawat manusia, kita sentiasa kena based on apa best available evidence, apa fakta yang ada pada masa sekarang yang terbaik. Dan sebagai doktor, kita punya matlamat bukan nak kejar pesakit. Walaupun di swasta yang kita tak ada nak kejar nak ramai pesakit, kita nak orang sihat, kita nak pesakit kita sihat. Kita nak kalau jumpa di klinik pun kita nak jumpa dalam keadaan yang sihat rather than jumpa dalam keadaan yang sakit. So kita prefer orang sihat. Itu yang pertama. Yang keduanya, vaksin-vaksin yang diwajibkan di Malaysia ni kan, satunya dia adalah selamat. So dalam dunia ni tak ada benda yang tak ada risiko. Ada risiko, ada komplikasi, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit dan relatively dia adalah sangat selamat berbanding dengan risiko penyakit yang kita cuba nak cegah itu. So itu yang pertama. Yang keduanya, vaksin-vaksin yang wajib di Malaysia juga tak ada isu fatwa, tak ada isu dengan fatwa, tak ada isu yang halal, haram dan sebagainya. Semua tidak ada bahan-bahan yang terlarang. So tidak ada isu, khilaf pun tak ada, memang settle, tak ada masalah dari sudut agama dia. Dan satu lagi yang saya nak ingatkan juga, kan ada orang kata kadang doktor-doktor ni ejen Yahudi lah, ada kata doktor ni dapat benefit daripada Big Pharma. Saya nak ingatkan macam ni. Okay, kalau di hospital kerajaan kan, bila doktor bagi vaksin, doktor tu atau nurse tu tak ada dapat apa-apa benefit pun. The only benefit yang diorang dapat adalah kurang pesakit di hospital. Sebab orang sihat, kurang pesakit datang. So that's the only benefit. Dia tak ada setiap kali dia cucuk vaksin dapat berapa percentage, dapat berapa persen, tak ada. Kan, dia tak ada benefit kepada doktor ataupun nurse itu dari sudut dunia, dari sudut kewangan, tak ada. Dia bagilah vaksin banyak mana pun, tak ada dapat extra benefit pun, malah extra kerja je. So the only benefit yang kita dapat bila kita bagi vaksin pada pesakit adalah kurang pesakit datang ke hospital, ke klinik sebab sakit. So kita nak cegah orang daripada datang. Kalau lebih kita nak orang semua sihat. Even di swasta pun sama. Bila kita bagi vaksin tu, doktor yang cucuk vaksin tu, kecuali kalau doktor yang memang dia jual ubat tu, kalau doktor tu dia beli dan dia part of ubat yang dia jual. Tapi kalau macam doktor di hospital, so itu swasta kan, ubat tu adalah hospital, so hospital mungkin ada markup harga, memang ada markup harga, tapi doktor yang cucuk vaksin tu kita tak dapat, percentage apa tak dapat. Kita layak untuk charge cost untuk bagi vaksin, tapi kebanyakan doktor pakar, saya tak charge sebab saya dah charge